Okay, cuba kau cakap sambil bawa watak Faiz. Kenapa? Kan macam tu. Lepas tu siapa apa-apa ni? Dia mesti ada buncung. Jangan kacau Luqman tu. Faiz dia akan gemuk sikit betul sebab mulut buncung. Tapi Faiz comel lah sebenarnya. Ya, Faiz. Okay. Tapi dia banyak try kita. Cuma kita tak tarik. Sebab orang tak tahu lah benda ni. Ya, itu masalah. Time yang paling banyak dia try kita time kita jadi prince. Oh ya. Habis tu dia terus tanya, nak pilih mana satu mah? Kita Capik Karif. Capik Karif. Jaga Dragon. Dah saja. Okay. Nama tak nampak Hanrif and Faeko. Itulah tu. Kita orang korang hanya nampak yang macam kita orang kacau Faiz. Sebenarnya Faiz belakang kamera. Sebelum balik, benda wajib yang dia akan buat, dia akan kenyit mata. Faiz balik dulu. Oh, cakap dulu? Dia apa lain? Dia kata apa? Rif, balik kau. Makan jom. Ui. Ya ke? Dia nak keluar dengan kau. Patutlah dia kenyit mata sekejap. Kita tu macam Faiz, mana dia nak pergi kalau dengan kau? Ui. Lepas tu, pergi makan lah. Luqman tu tak nak tepi lah Luqman tu. Makan kapurung ke? Makan kapurung ke? Kapurung Endah lah. Endah lah. Mana ada anda sama? Anda sama lah. Mana ada? Dah sama lah. Sial Luqman. Tak, kita orang tak kisah sekarang ni. Okay? Kita orang, siapa yang kacau-kacau kita orang sekarang ni layan. Korang tak percaya kan? Korang tak percaya. Okay. Aku tanya soalan dekat. Biasa kalau break akan kata tak. Saya punya tak kata. Aku tanya Sapi Okay. Sofi Faiz. Weh, kau ni terus-terus macam itu. Laju lah. Kenapa ni? Okay, 3, 2, 1. Sofi Faiz. Nampak. Tanya aku lah. Ready Dua nama. Dua nama. Okay. Cakap lah. Aina Faiz. Faiz. Nasib baik Aina Faiz. Kalau dah lah. Tak payah lah tu. Aku cakap dah. Aisyah Faiz. Aisyah Faiz. Yang belum tengok boleh kita tengok. Ya betul. Siapa tak tengok lagi boleh kita tengok. Okay dah. 1 minit lagi lepas tu saya end. Okay, kau rasa antara aku dengan Faiz aku dengan Capi, siapa sesuai dengan Faiz? Weh, kau tak pernah ada link dengan Faiz. Aku pernah ada. Dia pernah bagi pick up line kat KP. Kau dia tak pernah bagi kat kau kan? Dia bagi aku belakang-belakang kot. Tak. Orang tak nampak benda tu. Dia cakap aku imam tau yang tu. Aku setiap kali orang tu hantar ambil order pun dia bagi aku pick up line. Faiz bagi aku pick up line every time. Mana ada dalam list kita orang tak ada nama Luqman. Korang cari balik. Ada kan? Dia bagi pick up line kan? Capik ke depan sikit kata. Kalau kau tak ingat aku bagi balik Lepas tu aku ke depan kursi. Ke depan kursi lagi aku cakap Faiz dah nak masuk kolam ni. Aku cakap kenapa ke depan? Yalah biasa kan imam di depan, makmum di belakang. Kali pertama kan ku bisikan. Itu kau dengan Sofi. Oh ya ke? Kan kita kawan je ke? Okay Capik, kita buat kita buat je. Okay. Aku dengan Faiz, aku dengan Luqman. Dia baik juga lah. Sweet juga kalau aku dengan Luqman. Kau dengan Luqman. Sebab aku rasa Luqman ni dia macam dia memerlukan lelaki yang manly macam aku. Betul. Setuju juga benda tu. Makan ni? Sempat makan dulu? Makan dulu? Okay dah 145 kan. So siapa yang belum tengok pergi tengok. Capik dengan Najlah sesuai. Betul juga kan? Ya. Dia tak ya juga. Tapi kalau saya dengan Najlah, saya rasa saya tak nak yang macam sesuai dalam partnership lah. Saya nak partner real life. Kan ku bisikan Rif Mira. Tak ada pun. Mana ada? Tak ada pun. Betul lah. Tak ada pun. Nak kata Mira pun pernah try Rif tau. Mira dulu. Ya ke? Pernah try Rif. Ya ke? Ya, take care. Apa tu? Faham? Jaga ke? Najlah. Kenapa kat bawah ni?
Oh, jom kita pergi makan, okey? Macam baru. Okey, siapa yang tak tengok lagi, pergi tengok, kita nak pergi makan dulu. Aduh. Okey, bye-bye. So, kita tengok. Baru dah saya akan post konten terakhir saya dengan Echa, okey? Konten Chapisha. Pergi share banyak-banyak. Okey, bye. Assalamualaikum.